Masuk kat sini pun menyeramkan ni. Gelap no. Kalau kat sini kalau korang nampak lah, memang kat sini memang gelap gila. Hanya bermodalkan lampu motor ni je memang gelap. Ni apa hal warna merah depan ni? Tiba-tiba ada merah depan ni, warna merah. Jam. Sudah. Jam paha pula jam ni. Tak ada kereta motor depan ni. Ya Allah. Merah depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Permudahkanlah urusanku ya Allah. Jangan ada apa-apa kat sini. Hello. 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 Sudah. Mati kan? Siga bergola. Miga bergola. Aku lupa bawa naik wireless mic. Aduh, tinggal kat bawah. Kalau tak aku memang dah letak dah wireless mic ni. Tapi mic internal ni okey je. Sebab aku bawa angkat kamera baru. Yang ni sebab dia wind guard tau. Aku tak, nasib baik tak hilang mic. Aku boleh letak kat atas kereta. Tengok. Aku boleh letak kat atas kereta. Ya Allah, nasib baik tak hilang. So tak apa, aku nak set up dulu wireless mic kan. Nanti semua balik. So aku dia buat kat depan ni. Sebab dia ada apa benda lah, holder dia dekat depan tu. So senang nak ambil barang ke apa ke senang. Sebenarnya rasa lemau tau. Bila nak buat Grab je lemau, bila nak buat Grab je lemau. Tapi kena buat lah. Sebab mana datangnya nak buat konten kan, kena ada konten juga. Korang pun nak tengok. Nanti korang tanya, Bari mana ni, mana konten kita orang tunggu ni. Pada muka korang kena sidai setahun lah itu. So konten pada kali ni adalah mencedok macam biasa. Okay, tapi kau akan ambil kamera ni, kau akan letak dekat sini lah. Sebab kau nak tengok jalan, bukan tengok aku. Tak tahu lah ada order ke tak kan. Kita tengok je lah okey ke tak kan. Ada order ke tak ada, kita tengok dulu. Alright, letak kat ni. So hari ni kita mau cedok mungkin berapa order je kan. Nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, rasa lemau. Aduh, macam mana nak naikkan aku punya semangat bila nak mencedok balik tu tak ada. So lemau, duduk rumah je. Tapi kalau duduk rumah lemau pula. Kalau keluar cedok penat pula. Dia dua benda yang berbeza tau. Okay, tak apa, aku akan buat intro dulu. Hello, assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Aris Vlog Channel. Kepada yang baru subscribe, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kepada yang dah lama subscribe, aku ingin mengucapkan happy watching. So now nak tunggu order tak masuk ini. Tak tahu order masuk ke tak. Aku punya bantai aku tibai ada order ke tak ada order kan. Apalah, dia tunggulah ada order ke tak kan. Aku pun tak tahulah. Aku mentam je ni ada order ke tak kan. Janji aku keluar sudah. Alright, so tak apa, kita cari order yang first dulu. Right, jom let's go. Okay, order pun tak ada lagi. Aku orang tadi buat apa Okay, aku dah orang tadi aku tak dapat order. Dalam 10 minit aku order. Aku pusing masuk baju. Lepas tu pusing nak masuk dekat Sapak tu. Masuk Sapak, pusing kiri balik. Lepas tu aku dekat ni Caltex. Dekat Caltex dapat order lagi. Tak tahu aku sebab apa tak dapat order. Order lagi sebab rider Grab kat sebelah aku macam order masuk, dia pula order masuk kan, bukan aku. Aku tak tahu lah sebab apa order tak masuk. Mungkin sebab aku dah lama gila tak on. So betul lah, aku tak tahu lah. Mungkin sebab aku dah lama tak on tu. Bila lama tak on, so memang priority kepada rider-rider yang selalu on lah. Dulu aku full time. Lepas tu aku dapat kerja KK, alhamdulillah. Lepas tu aku buat part time balik lah. So ni aku buat malam lah. Tapi kalau buat malam tu pun jarang nak buat malam kan. Macam ni lah rider part time. Tapi tak tahu lah adakah disebabkan oleh area ke, aku tak tahu. Aku pun tahu mungkin sebab area juga kot. Area juga yang boleh jadi faktor, ataupun memang rider part time ni memang dia nak kirikan. So aku tak tahulah nak cakap apa. Tapi tu lah, aku cuba nak cari order kan. Bukannya tak cuba nak masuk KL tu, confirm dia akan tarik terus kat dalam tu. Kalau KL aku main dekat area Danau Kota lah. Aku tak tahulah suara aku ni dengar ke tak kan. Kalau tak dengar kan berkicap kan, dengar angin ke aku tak tahu. So tak apa, kita cubalah main kat area Danau Kota. Kena masuk Danau Kota ni. Alright, jom, let's go. Okay, alhamdulillah dah dapat order. Syukur ya Allah. Masuk sana tu dapat order. So dapat order apa ni? 4 finger Platinum Walk. Finger kat dalam tu. Aku kena patah balik ni 4 finger ni. Berat ni.
Aku kena patah balik dekat Four Finger. Berpatah balik. Aku kena dekat si Pampat tu, aku kena pusing. Patah balik. Lepas tu kena ni. So ke arah Setapak Central ni. Lepas tu ambil order Four Finger. Alright. Oh, baru dapat first order mat. Tapi tak tahu lah dia bayar berapa. RM11 berapa sen? Hantar kat mana ni? Ya Allah. Balai Polis Sri Hartamas. Ya Allah, sampai balai polis mat. Sri Hartamas. Apa? Pergi ambil Four Finger first order. Hantar kat Sri Hartamas. Tak tahu berapa kilo. Nanti kita tengok balik. Alright, jom let's go. Okay, aku dah U-turn. Dekat depan tu simpang 4 tu. Lepas tu nak kena parking kat situ. Lepas tu kita pergi Four Finger. Four Finger ni tu aku dah lama tak ambil sebenarnya. Serius lama gila tak ambil. Parking kat sini. Kat sini pun bahaya juga sebab yang ni gelap tau. Memang segelap-gelapnya. Tapi rasanya dalam kamera nampak ni. Sebab aku buat pure video. Bila aku buat pure video, dia akan nampak. Walaupun dalam gelap dia akan nampak. So seorang kalau pakai kamera ni nak bawa helmet lah. Guna rembat ni bawa sekali. Four Finger ni memang lama gila kita ambil. Serius lah. Agak-agak dalam 2 tahun tak silap. 2 tahun lebih ke 3 tahun Four Finger tak ambil. Ataupun 2 tahun. Aku tak tahu lah last video yang mana aku ambil Four Finger kan. Tapi lama tak ambil. Sekejap kita tengok barang apa kita kena ambil. Four Finger dekat sini je. Sekejap bila ada benda kat sini. Dulu dia kedai makan ni ada benda. Okay. Toast pieces, wings and drummets ala carte. Ush, harga nak kat 100 lebih lah. 100 lebih mat harga. Benda dia buat tak tahu. Four Finger ya Allah. Betul kat sini Four Finger. Saya dapat sikit kot Four Finger. Mana Four Finger ni? Takkan dah buat tempat? Tak mungkin. Susah. Four Finger kat mana? Sebenarnya Four Finger kat situ. Tapi mana Four Finger ni? Ni dah ada Aiman Kitchen lah. Oh, depan tu. Four Finger kat depan tu. Aku lupa ingat Four Finger ni. Yang aku dah lupa. Oh, sampai Four Finger. 051 2 ni. Okey, sekarang ni memang dia kena ambil gambar EJ. Kita masuk Damansara. Damansara ni 13 kilo kan, 13.6 kilo. Tadi lagi aku kata tak nak lah masuk KL kan. Tengok dia suruh masuk juga, tapi lagi jauh. So nasihat aku pada kali ni untuk diri sini ataupun korang, especially untuk diri aku, jangan berungut. So dia hantar jauh lah. Aduh, hai. Dia pergi hantar sampai Hartamas. Senang kau, 13.6 kilo. Game over. Okay, tak makanan dulu. Aku nak kena ni. Sekejap pun kat sini. Tak makanan sekejap. Settle. Okay, satu lagi. Kita akan cakuk kat sini. Tak nak bagi jatuh. Harap-harap tak jatuh. Ni tak payah cakuk kot. Ni tak payah cakuk sebab dia dah stable. Rendah je. Terus kita pergi Hartamas. Kita pergi Hartamas buat first order. Benda tu. Terus pergi berdentum. Oh ya Allah. Kan? Dah kerja kita macam mana? Kerja rider. Hantarlah jauh mana boleh lah. Tapi kena tengok fare juga okey ke tak kan. Kalau tak okey tak ambil. Ni boleh lah. Bersih dapat RM11.40. Tak ada pick up bonus sebab tadi pun masa dapat order pun dekat je. Aku order kat sini je. Cuma U-turn je. So tak apa, aku nak kena U-turn ni. Lepas tu pergi Hartamas. Okay, right, jom. Tanpa membuang masa, let's go. Okay, dah sampai Sri Hartamas. Dalam 500 meter lagi baru sampai dekat balai polis. Aku tak tahulah betul ke tak balai polis ni, ataupun dia pin dekat situ sebab rumah dia berdekatan dekat balai polis. Aku rasa dekat sini ada nasi lemak buah hantu, tapi aku tak pernah rasa lagi. Kat sini tak silap aku, nasi lemak buah hantu. Rasa-rasanya aku pun tak tahu nak pergi mana. Aku ni jarang nak masuk Damansara ni, Sri Hartamas ni. Tapi tu lah, sekali masuk ni boleh lah nak cuci mata sikit kan, lama tak lalu. Alright. Hidup Damansara ni. Kan dekat area orang Semaju je. Ni KL kot. Ni dekat depan balai polis. Ni at doorstep. Nak hantar makan? Balai polis? Nama tak beritahu apa-apa. Dia suruh jumpa kat doorstep kat sini. Okay. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya dah sampai dekat depan balai. Depan balai pasal naik belakang tingkat 2. Tingkat 2 Tingkat 2. Okay, alright. Masih. Sama kat tingkat 2. Itu kan? Okay. Alright. Kena hantar naik sampai tingkat 2. Dapat order. Tapi tak apa, kita kena hantar order ni dulu. Oh, ni perumahan polis. Kita nak atas tu. Oh, ada order kan? Okay. Lelok. Oh. Okay, terima kasih. Okay. Alright. Alhamdulillah. Dapat RM10. Allah. Bau duit. Tak ada ini je. Gambar. Gitu. Okay, settle.
Tapi dia tadi dia ping balai polis tapi tak tahu lah mana balai polis, tapi ada perumahan ni lah polis. Tak apalah, kita kena ambil order. Saya kena ambil dekat Kiochon. Aku nak kena simpan duit dulu ni untuk minyak motor. Minyak motor Allah Akbar. So lepas first order ni aku dapat double order aku tunjuk tadi. Aku kena ambil order Kiochon, lepas tu Mitsu. Okay, tapi ni aku kena ambil Kiochon dulu. Lepas ambil Kiochon, ambil Mitsu pula. Aku tak tahu nak ikut jalan mana ni. Aku main rembat dia jalan ni. Dia tak apa, kita pergi ambil order kat Kiochon. Tak tahu order banyak ke tak. Kita tengok dekat sana. Alright, jom let's go. Okay, sekarang ni aku dah sampai dekat area nak ambil Kiochon. Tapi aku pun tak tahu sama ada betul ataupun tidak Kiochon. Betul lah, ni Kiochon. Lepas ni Kiochon, ambil Kiochon dulu. Aku tak tahu order banyak ke tak. Macam tak ada orang untuk ambil order je. Jom kita tengok order apa je yang kena ambil. Kiochon, subtotal RM43. Honey series 10 pieces ringgit rambut. Okay, alright. 528 ni kena ambil gambar. Okay, cara nak ambil order pun merenyahkan tau. Menyusahkan rider. Tapi dia akan menguntungkan customer lah, sebab tahu kena letak kat mana kan. Okay, alright. Okay, Mitsu kat mana pula? Oh, dekat belakang. Aku tak tahu jalan ni betul ke tak. Aku merembat je ni. Mitsu betul ke tak aku pun tak tahu. Masuk belakang. Boleh. Ni dalam 800 meter, 900. Nah, jauh juga. Padahal pikat dekat-dekat je, sebelah je ke. Sebab aku memang tak tahu jalan ni. Aku merembat je. Rider Damansara ni tahu pikat mana ni. Aduh, dah lah masuk tempat orang kan. So tak kita ambil Mitsu tu. Right, jom let's go. Okay, dah nak sampai Mitsu. Dekat dalam Grab ni pun dia dah bagi tahu Mitsu dah siap. Okay. Oh, Mitsu kat situ. Okay. Ya, aku ambil Kiochon tadi dia dekat dalam sikit, tak silap aku. Yang ni dia dekat depan. Masa nak masuk kat sini, area sini. So tak apa, kita ambil order. Tak tahu order siap ke tak. Aku buat cara aku je nak parking kan. Aduh. Okay. Alright, kita ambil order. So please ambil. Oh, Sunday dulu. Terus Sunday dulu. Grab 446, betul tak? Kita ambil order. Lepas tu kita pergi ngantau. Oh, ni rumah dia hantar rumah mana ni? Ni rumah landed. Order rumah landed. Alhamdulillah. Tak payah pick up apa-apa. Sebab dia memang dah stable. Kita dapat order kedua dah ketiga. Double order aku dapat dalam RM9.30. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita berpatah balik keluar daripada sini. Aku nak kena hantar dalam 3.8 kilo. Alright. Sini bersepah kan. Dah berpak. Dah berpak sini. Dekat depan office aku pun dah berpak bersepah. Nak buat macam mana kan. Ayat orang Malaysia memang macam ni. Dah tak ada parking lain. Terpaksa dah berpak bro. Ya tu, bila kena saman bila kena sama, pun tak. Tu je. Aduh, hai. Gerak ah. Okay. Kita gerak. Saya tak apa, kita pergi hantar order kedua dan ketiga. Let's go. Masuk kat sini pun menyeramkan ni. Gelap no. Kalau kat sini kalau korang nampak lah, memang kat sini memang gelap gila. Hanya bermodalkan lampu motor ni je memang gelap. Ni tu ada lampu sikit, tu depan tu ada lampu sikit. Oh, gelap kan. Siapa boleh masuk kat dalam ni ya? Gelap kot. Ya Allah. Gelap kan. Aku tak kencing lah. Serius gelap kat area sini. Tapi dekat sini rumah besar-besar. Macam rumah banglo lah. Rumah orang kaya ni. Ya Allah. Berapa kilo ni? 300 kilo. Dah masuk kiri ni. Ya Allah. Gelap-gelap rumah kan. Menakutkan. Dan depan tu ada anjir. Ada anjing. Alright. Okay, dah nak sampai. Belah kiri. Alright. Atas nama Nadim Okey, ini saja. Sama Kiochon ni hantar Mitsu 700 meter. Untuk ni. Lepas tu kita pergi hantar third order 700 meter depan ni je. Dekat satu taman yang sama. Lepas tu aku tak tahu dapat order ke tak lepas ni. Sambil aku berpatah balik dekat kawasan aku. Main kat Damansara. Tapi okey lah Damansara. Aku kena berpatah balik Kalau ikut jalan ni 1.2 kilo. Kalau berpatah balik dalam 700 meter. Patah balik. Agak menyeramkan dekat sini. Dekat sini agak menyeramkan. Dan tu mat. Menyeramkan. Wow. Kat sini rumah biasa. Rumah landed biasa. Ni apa hal warna merah depan ni? Tiba-tiba ada merah depan ni. Warna merah. Jam. Sudah. Jam paha pula jam ni. Tak ada kereta motor depan ni. Ya Allah. Merah depan ni. Lain macam. Merah. Jalan merah. Macam jam. Aku tak tahulah. Jauh ni aku masuk ni.
Okey. Nak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkanlah urusanku ya Allah. Jangan ada apa-apa kat sini. Ni pun dentum. Okey. Jamie. Betul ke tak ni? Oh, sudah. Betul ataupun tidak, saya tidak tahu. Hello? 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 Oh, sudah. Kenapa kan? Okay. Alright. Okay, just put on the door. Oh, yeah. It's Yo, okay. Thank you. Oh, terkejut aku. Okay. Dia suruh apa? Dia suruh sangkut kat ni. Dia tak letak note apa-apa pun. Aku masuk je lah. Aku terkejut aku tadi. Ya Allah. Aku rasa sejuk ni. Ya Allah. Mainkan lah. Rumah besar-besar kat sini. Lepas tu sunyi kan. Aku datang-datang sak. Terkejut aku. Gila lah. Customer boleh takut dengan aku. Rumah dengan tengok cerita kosong je. Macam ni kan. Ni kalau ada benda-benda bukan jadi ni memang aku demam seminggu. Kan? Memang betul-betul rumah dia tak ada kasut, tak ada kereta, tak ada apa, tak ada kan. Sedap. Lepas tu dia suruh sangkut dekat mana? Sangkut dekat pagar. So tak apa, patah balik kat area sana. Okay, aku tak tahu ni aku pergi mana. Kalau jalan lain aku tahu lah. Tak pernah duduk sini dan jarang hantar order kat sini. Sekarang sejuk kan. Ni lah dia. Kalau hantar malam-malam seorang-seorang, hantar makan. Lepas tu pergi pula dekat tempat sunyi, atas bukit pula. Jackpot. Bukan jackpot apa. Jackpot kau nak sakit jantung nanti. Okay, tak apa. Kita patah balik dekat tempat aku ni, setapak ni. Ya Allah, hantar jauh-jauh kan. Aku pening. Setapak kita pergi, patah balik. Okay, sambil-sambil tu aku nak tengok bateri kamera aku ni masih ada ke tidak. Aku kena check dulu. Right, jom. Let's go. Ada Roblox. Baik, dia suruh jalan je. Kalau dia tahan aku nak show off sikit kan. Lesen. Time ada lesen lah tak nak tahan. Bila tak ada lesen dulu tak nak tahan lah kan. Ya Allah, itulah kan. Lepas kita berpatah balik kat rumah. Kita berpatah balik kat tempat kita dulu. Sampai kita start lah kan. Alright, jom let's go. Aku dah nak sampai area rumah aku pun tak dapat order gini. Tapi tadi pun ada hantar jauh-jauh kan. Aku start tadi pukul 8 lebih macam tu. Sekarang pukul 9.51 malam. Tak dapat order lagi. Keluar daripada dah Rumah Sarah, tak ada lagi order. Tak dapat order lagi bro. Tak dapat order. Betul, tak dapat order ye. Macam mana ni? Tak dapat order lagi, tak dapat order. Order tak ada order. Kita cari order dulu. Kalau tak ada order, balik rumah lah. Okay, jom let's go. Alright gang, order tak ada So aku kena isi minyak dulu sebab tinggal satu bar je. Tak tahu aku boleh meneruskan ke tak lagi ni order ni. Sebab order baru dapat 3 order. Sambil tu nak kena isi minyak. Ambil. Order tak ada mat. Macam mana aku nak cedok kan. Sekali ni nak isi minyak. Tapi alhamdulillah rezeki Allah. Aku dapat 10 ringgit tadi. Saya bajet. Tapi tu aku cedok tadi baru dapat RM20 kan. RM20 ke RM10 ke RM5 ke rezeki yang Allah bagi. Okey, betul lah. Takat tu je yang Tuhan bagi. Kita tahulah mana-mana rider yang boleh buat full time tu aku respect lah. Walaupun aku pernah jadi full time dulu, sebab fair time tu dia lain tau daripada sekarang. Sekarang ni harga asas RM4, dulu RM5. Macam mana lah aku mau hidup dengan RM4 tu kan. Tapi aku tak termasuk dengan rider pedalaman lagi tu. Bukan pedalaman lah, macam negeri lain yang memang basic fare dia RM4.
3.5. Oh, tak tahu kan. Kalau macam dapat triple order pun tak sampai RM10. Tapi sakit lah. Tak tahu aku dapat meneruskan ke tak ni. Tak tahu. Aku pun tak tahu aku dah jadi apa ni. Tapi sikit belakang. Dah masuk umur 30 ni. Aduh, dah start dah. Sakit macam-macam. Dah tua dah. Orang punya vlogger ni kan. Race vlog ni. Apalah kita rehat ni jap. Kalau dalam 10 minit macam tu tak dapat order. Balik lah. Terus edit video. Alright. Jom, let's go. Okay, order tak ada ni. Sendu ni. 3 order tapi tu pun jauh-jauh hantar. Oh tak apalah. Aku off dulu. Okay, aku dah off. Oh, bateri kamera aku pun dah 20% aku tengok ni. Oh, ya Allah. Tadi pun sebab aku tak charge penuh. Aku charge sampai 99%. Walaupun 99%, 1% tu yang kurang tu agak penting bagi aku lah. Order tak ada ni beh. Order tak ada beh. Kena. Order tak ada. Klik rumah edit video. Sakit belakang Serius geng. Sakit belakang. Tak apalah, kita klik rumah lah. Alhamdulillah hari ni kita mencapai earning kita RM20, 30 sen, 3 order. Tambah tadi tips RM10, RM30, 30 sen. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Boleh lah tu. Lepas untuk breakfast esok, breakfast nasi lemak dalam RM5, RM6. Okey lah tu. Kita makan malam kat rumah ni kot, makan roti. Tak apa, balik rumah je lah. Rezeki sampai di sini, aku usaha sampai sini lah. Kalau aku usaha sampai pukul 1-2 pagi tu, insyaAllah ada order. Tapi disebabkan aku nak kena edit video lagi, nak mempertontonkan untuk korang vlog kali ni. Okay, alright, so tak apa. Okay, aku rasa video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like, share and subscribe geng. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video aku yang seterusnya. Aku doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, tanpa membuang masa, see you di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao ciao.